Hi guys, welcome back to my new video. So hari ni aku punya vlog adalah nak buat makeover bilik lah. So macam korang boleh nampak ni bilik aku. Okay, dia taklah besar sangat, tapi dah lama gila tak buat apa-apa kat bilik ni. So rasa nak ubah. Kita nak ubah dia jadi satu bilik yang cantik lah. And plus dulu masa kecil tak ada sangat duit kan, tapi ni ada modal sikit. So kita akan try lah. So agak bersepah sebab aku baru lepas kemas, buang barang-barang yang tak perlu. So macam korang boleh nampak, kat sini ada dulu aku pakai wallpaper. So aku nak tukar, buka semua paper ni, hijau-hijau ni, buka. Lepas tu nanti aku akan gantikan dengan cat lah. Cat sebab rasa macam tak nak lah pakai wallpaper dah, kita pakai cat pula. So maybe warna kita akan rahsia dulu, tapi maybe kita akan buat 2 layer lah. Satu kita akan primer dulu, lepas tu baru cat balik. So nanti jadi lagi cantik lah. And then dekat bahagian sini maybe aku akan gantikan dengan katil 2 tingkat. So bawah ni akan ada ruang space lah untuk meja. So actually aku nak let go meja ni. Lepas tu ni apa, tempat sedia baju ni, almari tu, ada meja belakang ni. Nampak tu? Belakang ni aku nak dia ada kosong, kita akan letak satu cermin besar. So kalau aku nak bersiap ke apa, tak ada masalah. And then untuk bahagian lantai ni semua aku nak gantikan dengan vinyl. Aku nak gantikan dengan vinyl. Lepas tu dekat bahagian tingkap ni memang dah okey lah, memang dah just nice. Atas tu kita akan tambah satu kipas. Sebab nanti kita akan duduk atas kan, duduk atas ni tinggi. So kita perlu kipas yang direct supaya tak panas. And then dekat bahagian ni ada bilik air sini, tapi aku tak pakai dah tak pakai. So aku mungkin akan gantikan dengan almari yang tutup. So korang takkan nampak lah belakang ni, dia akan jadi kosong. So akan jadi lebih minimalis lah. So tu je perancangan aku. Dia akan ambil proses lah. Mungkin video ni pun akan take times. Mungkin dalam 1 ke 2 video atau 3 video baru siap. So benda pertama kita akan buat adalah kita akan buka semua ni, bersihkan dinding, tampal balik apa semua. And then kita akan buat pemilihan cat lah. Pemilihan cat, beli cat. Kita cat dulu bilik kita, langkah pertama. And then baru kita sambung untuk next step, buat lantai, beli perabot apa semualah. So korang stay tune je. Kita tengok macam mana. So first kali kita akan buat untuk bahagian dinding dulu. So jom, let's go. Okay, so sampah dinding belah sini dah siap. Oh lantih siap. Sampah lantih. Oh buat sebelah. Baru buat sebelah bos. Nampak. Tapi sebaik sebab dulu aku pakai yang Kaizen punya, tak silap. Dia punya wallpaper. So senang sikit lah cabut. Kalau pakai yang murah-murah sangat, kadang dia melekat tu, bapak renyah. Tapi okey lah. Korang boleh tengok, senang. So tinggal lagi side yang ni. Okay, tapi mungkin aku akan buat belah sini pula lah nanti sekali. Lepas tu aku tak tunjuk semua proses cabut lah apa semua. Mungkin akan selit-selit sikit lah, tapi sebab tak nak panjang sangat video ni, so kita nak buat cut sikit. So korang enjoy je lah proses tu kan. Lepas tu nanti korang nampak ni kan, ni warna asal ni ni warna kuning ni, warna pertama cat. Lepas tu tak ada cat lah. Tengok korang boleh nampak dia punya nipis je. So senang lah kerja aku nanti. Lepas tu nanti kalau korang nak kemas kan, nanti kau kena kikis sikit lah. Kikis bagi dia rata. Macam lubang-lubang ni kita akan pakai wall sealer. Kita akan tampal bagi cantik balik, bersih betul. Baru nanti kita akan layer first primer dengan cat. Kita akan settlekan ini bagi bersih betul-betulnya. Aku tak nak nanti dah cat apa semua kan, itu tak kena kan, warna tak cantik, tak sekata. Kita nak buat betul-betulnya. So okay, kita akan sambung lagi untuk buka semua. Dan aku akan update kat korang proses dia macam mana. Let's go.
Alright, so dah settle. Saya dah alihkan barang semua. Asal ni je boleh. Kira bila aku ni 1, 2, 3, 4 8 dalam 10 lah, 10 kaki tu je. So kita dah settle ni, kita nak buka semua apa yang lama-lama ni, apa tikar getah lama ni nak bersihkan. Kita sama cat balik, set cat baru kita masuk vinyl. So let's go guys. Okay, so kita dah custom made kita punya berus. Sebab itu nak kena panjat-panjat atas tu kan. Atas tu sekarang tak payah panjat dah, kita pakai ni je. Okay, so kita nak bawah tu nak kemaskan dengan atas. So jom let's go. Okay, dan kita dah cabut getah ni. Sekarang ni kita nak vacuum abu-abu ni. So actually ni brand dari Swiss Thomas. Ayah aku beli je, pakai lah dekat bawah tu. Tengok Oh, mak kuat tu. Okey lah kuat weh. Kuat kan? Dia punya sultan tu serius kuat. So macam kalau nak bersihkan apa-apa tepi-tepi tu boleh lah pakai vacuum macam ni. So tak adalah penat sangat nak menyapu. So kita habiskan lah vacuum, bersihkan satu semua lantai. Lepas tu kita nak cat balik tepi ni sebab dia dah habuk, dia kacau nak cat ni sini. So kita bersihkan dulu, baru kita bersih. Let's go. Okay guys, so dah settle. Kita bersihkan, korang boleh tengok dah bersih. Tapi tu semua tak ada abu dah. Kita nak sapu sikit lah ni, sapu keluar. Lepas tu kita dah boleh terus buat pemasangan dengan cat balik bawah ni. So let's go.